Hari ni kita nak unboxing Nintendo Switch 2. Okay. Ni tanda dia. Dia adalah daripada Malaysia. So nampak Malaysia Authorized Product. So yang ni adalah original yang untuk Malaysia. Jadi kalau siapa yang nak beli tu, kalau boleh beli yang Malaysia punya, sebabnya senang nak claim warranty kalau apa-apa yang berlaku. Tak nak tu lah. Lepas tu dia ada juga ni. Okay. Dia ada juga pelekat MCMC. Okay. MCMC tu. Itu pun penting juga tu. So kita tengok dulu kat dalam dia ada apa. So kita buka dulu. Ya, inilah dia. Ini saat dinantikan. Okay. Invoice di tepi. So akan dapat 2 Joy-Con ni lah. Ini standard lah. Cantik oi. Cantik ya. Ini bahagian belakang dia. Okay. Tu nampak tak? Kata Nintendo tu jelas. Original. So ada satu ni. Lepas tu dapat lagi satu yang sebelah lagi. Ni pula warna biru. Okay. Joy-Con dia. Okay. Dia punya ni button semua okay. Tak terti dulu. Lepas tu ini dia. Ini yang paling penting. Dia punya screen dia. So kita keluar dulu. So katanya screen ni dia boleh cepat cala tau. Seeloknya belilah dia punya screen protector tu. Ni Nintendo belakang. So ni bahagian tepi dia. Okay, tempat charging dia. Ni punya bahagian speaker dia. Ni bahagian tepi dia untuk lekatkan nanti. Ni warna biru. So nanti dia punya warna biru tu semua kita lekatkan macam ni lah. Ni sebelah lagi. Macam tu je. Lepas tu kalau kata nak buka, tarik je ke belakang. Kalau nak buka, tarik je. Okay. Sebab ni dia ada tempat untuk dia tolak ni. Nampak tak? Dia ada button sini Bukan tarik terus tau. Jadi kat bawah ni, kalau kata nak buka ni, tarik je, tekan je button ni. Nanti dia terbuka. Okay, jangan tarik macam tu. Okay, ni bahagian belakang dia lah. Ni pun cantik ni bahagian dia. Dia boleh buka ni untuk dia berdiri. Contoh macam ni lah. Macam ni. Contoh dia berdiri. So boleh main banyak jugalah dia punya ni. Okay, so main. Dia punya main ada. Lepas tu tengok apa lagi kita dapat. So bawah ni macam benda. Ni dia. Okay, so dapat dia punya. Ni dia punya apalah. Dia punya game-game ke apa semua ni boleh baca lah kat sini lah. Online play lah apa semua. Ni dia punya information. Tu dapat dia punya kabel HDMI original, nampak tu. Certified lagi. Lepas tu dapat dia punya Joy-Con punya tempat pegang ni. Dengan tali ni takut tercampak. Okay. Lepas tu dalam ni dah habis. Dah habis ke? Dah habis dah. Ni macam boleh buka lagi benda lagi. Tak ada apa dah. Okay. Lepas tu dapat dia punya charger. Ni charger original So charger original ni nampak dia akan ada satu, dia punya huruf O tu nampak tak? Dia kat dalam tu dia bujur tau. Dia bukan kata bulat betul. So itulah dia akan tahu dia betul-betul original. Lepas tu kat belakang ni dia punya tulisan semua jelas, nyata kalau tahu original. Okay, dan rasa pun berat Dan kalau Malaysia punya memang dia bagi 2 pin je. So ni dia punya kabel Type C dia. Okay. Kemudian kita dapat lagi ni dia punya Joy-Con dia. Okay, Joy-Con ni. Yang ni boleh sambung balik dengan yang tadi lah. Boleh terus kat situ. Kita buka dulu.
Kita test sebelah. Kita test sebelah lagi. Okay. Wah, cantik tu jadi macam ni. Ni bahagian belakang dia. So ni pun nanti nak buka bersama, dan tekan kat button ni juga. Dah selesa lah main macam ni. Okay, nice. Cuma ni memang tak boleh nak charge lah. Memang dia tak ada tempat untuk charge. So ini memang khas untuk lekatkan macam ni je. Dia tak ada tempat charge pun. Let's say bateri habis ke apa, tak boleh buat apa. Tak ada charge. Okay. Wah, seronok betul. Wah, style. Okay, lepas tu kita dapat lagi dia punya docking lah. Ni docking ni. So dah habis dah. Okay, so dapat docking dia. Ini dah docking dia. Okay. Ni bahagian bawah dia. Bahagian dalam dia. Di tepi dia. Tepi sana ada USB. Di sini tak ada apa. Okay. HDMI cucuk mana? Dia pakai USB sini. Dua-dua HDMI. Mana HDMI? Tak tahu lah kat mana HDMI dia. Tak jumpa. Nantilah kita godak-godak lah cari HDMI dia kat mana. Okay, so basically inilah semuanya yang kita dapat. Okay, kalau bila beli ni. So siapa yang nak beli, memang boleh beli, memang puas hati lah.